kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Korang perasan tak? Ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, termasuk orang Melayu, tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita, sama ada di TikTok ataupun Instagram, yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul, mesti kena hentam kau-kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina. Di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Setuju ataupun tidak, kongsikan video ini dan follow 1 kali. Siapa grup ni? Beruk mana dalam kumpulan ni? Sebenarnya Tok Ki tak faham kenapa kumpulan bengong-bengong ni nak menentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Sayang sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka. Kenapa ini terjadi? Ini Tok Ki tak nampak daripada sudut lain kecuali untuk menghina dan mencari provokasi. Dan kita kena ingat, bahasa Melayu juga adalah bahasa lingua franca untuk Asia. Tak ada sebab yang kita anda. Ini satu benda yang kebodohan melampau yang terjadi disebabkan pada Tok Ki ini adalah unsur nak memprovokasi. Siapa grup ni? Beruk mana dalam kumpulan ni? Saya minta Polis Special Branch siasat sampai dapat. Datuk Khalid dan tim-tim, tolong tengok, inilah yang memberi provokasi kepada keharmonian bangsa Malaysia ini. Jadi saya minta perkara ini dan kawan-kawan di luar sana buatlah police report sebanyak mungkin supaya kita boleh kenal pasti beruk mana. Klik link di bio. Sumbangan tabung perjuangan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita terbaca ada satu berita daripada Harian Metro yang menyatakan bahawa Lembaga Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa PIBG daripada 11 sekolah menengah dan juga
sekolah jenis kebangsaan Cina di Pulau Pinang membantah keras pelaksanaan satu kelas yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Polisi Kementerian Pendidikan di sekolah jenis kebangsaan ialah satu kelas sekurang-kurangnya ada satu kelas yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Jadi saya nak tanya kepada mereka ni, apa yang takut sangat nak gunakan bahasa Melayu? Kamu cakap kamu duduk di dalam negara ini, negara Malaysia, yang bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu. Jadi kenapa perlu takut? Bila buat peruntukan, macam-macam kamu minta. Tetapi bila nak laksanakan untuk memperkayakan bahasa kebangsaan negara ini, macam-macam kamu nak bantah. Dan saya nak bagi tahu bahawa kita akan menyokong sepenuhnya polisi daripada Kementerian Pendidikan ini untuk memperkayakan dan memperhebatkan bahasa kebangsaan dan memperkenalkan polisi satu kelas wajib di dalam sekolah jenis kebangsaan ada bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Saya nak tanya kepada yang membantah ni, kenapa takut sangat? Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara ini. Hormati bahasa kebangsaan negara ini. Full stop. Malu. Kenapa malu? Anda tak berpakaian kalau bercakap dalam bahasa Melayu ini terbuka pakaian anda. Ya, mungkin sebab kita dah dimomokkan dengan menggunakan bahasa Melayu ni nampak biasa-biasa je berbandingkan dengan bahasa lain. Jadi ini kita sebenarnya kenyataan daripada Dr. Hazmi. Betul. Dia Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka, dia kata pelik dan sebenarnya situasi ini menakutkan jugalah. Ini ada pakar bahasa. pencerah dari UM. Betul, kita ada Puan Afifah. Sebenarnya saya sendiri, pendapat saya lah yang saya lihatkan sebagai seorang akademik ni, tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia sendirilah, terutama Universiti Malaya, dalam kalangan pelajar ni secara amnya masih memuaskan bagi saya. Tapi ada jurang yang ketara antara pelajar. Kita tengok berdasarkan latar belakang sosioekonomi mereka, dari mana sekolah mereka datang sebelum ni, bagaimana perkembangan penggunaan bahasa di rumah tu sendiri. Okay. Kemudian pelajar tu yang mendapat pendidikan asas di sekolah kebangsaan dan berbahasa Melayu di rumah ni menunjukkan penguasaan yang lebih tinggi berbanding mereka yang datang dari sekolah aliran yang lain. Tapi kalau tanya Pak ni sekarang, Muaz, Haizah, saya tak tahu benda ini sebenarnya. Ada orang tanya, benda ini daripada atas ke bawah atau bawah ke atas? Pak ni maksud awak? Maksud Pak saya adalah, adakah pembelajaran ini boleh dari sekolah naik sampai kau menjadi menteri? Ataupun daripada menteri sendiri harus memperkukuhkan bahasa Melayu ini dan turun sampai ke, jadi contoh, sampai ke sekolah. Pak dia rasa kedua-dua kena bergerak serentak. Jangan tanya daripada bawah ke atas ke atau bawah atas ke bawah. Ini harus bergerak serentak. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video yang membahas tentang permasalahan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional. Malaysia sekarang ini benar-benar mengalami krisis bahasa Melayu, di mana banyak dari warga Malaysia yang statusnya sebagai warga Malaysia banyak yang tidak mau ataupun menghindar untuk bisa menggunakan bahasa Melayu, terutama warga Chinese Malaysia, yang memang benar-benar kalau kita melihat dari beberapa cuplikan video ini, orang Chinese di Malaysia ini memang antipati dengan bahasa Melayu. Mereka menganggap bahasa Melayu itu tak ada nilai, seperti yang dikatakan oleh orang Malaysia tadi. Bahasa Melayu tak ada nilai, bahasa Melayu hanya sekedar bahasa kampung. Mungkin ini yang menjadi penilaian dari warga-warga Chinese di Malaysia. Yang jelas, apa yang terjadi dengan permasalahan bahasa di Malaysia, hal ini juga tidak terlepas dari sejarah Malaysia sendiri, di mana Malaysia memperbolehkan setiap kaum itu mempertahankan bahasa nenek moyangnya sendiri. Makanya tak heran kalau di Malaysia itu ada yang namanya sekolah persendirian. Sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantar, bahasa Mandarin buat orang-orang Chinese, bahasa Tamil buat orang-orang India
Iya, tentunya hal-hal seperti ini jelas menghambat bagaimana bahasa Melayu bisa bermartabat di Malaysia dan bisa dipergunakan oleh seluruh masyarakat Malaysia tanpa terkecuali. Semuanya bisa mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, seperti halnya bahasa Indonesia. Orang Indonesia, rakyat Indonesia semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi di Malaysia ternyata sampai sekarang pun masih seperti ini. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.